Video ini dirakam menggunakan smartphone flagship terbaru dari Vivo model X300 Pro dengan resolusi 8K. Bayangkan jika video 8K mempunyai kualiti yang sebegini, apatah lagi untuk video yang beresolusi lebih rendah seperti 4K atau 2K atau Full HD. Sudah tentu hasilnya lebih baik lagi. Bagi Vivo, untuk menghasilkan sebuah smartphone flagship terbaru bukanlah satu masalah besar bagi mereka, kerana sebelum ini mereka telah berjaya menghasilkan beberapa siri flagship sehingga menghasilkan pengikut setia untuk setiap siri keluaran mereka, terutama model siri X yang hanya fokus kepada fotografi dan videografi. Sebelum kita melihat sampel video 8K dari Vivo ini, mari kita lihat unboxing pantas terlebih dahulu untuk kita melihat apa yang kita akan dapat jika kita membeli peranti flagship ini. Video ini dirakam menggunakan Vivo X300 Pro tanpa sebarang suntingan. Lihatlah dari segi warna yang berjaya dihasilkan oleh kamera ini sangat menakjubkan dengan kesan bokeh semula jadi bawaan peranti ini sendiri. Tidak semua peranti flagship mampu merakam video 8K dengan baik, merangkumi aspek kualiti 8K sebenar, kestabilan video, ketajaman video, kesan bokeh di dalam video dan kehebatan rakaman pada waktu malam atau situasi kurang cahaya. Berani saya katakan, Vivo X300 Pro ada semua ini. Dengan mengekalkan kerjasama bersama Zeiss untuk lensa yang tajam, menjadikan Vivo X300 Pro ini merupakan salah satu di antara peranti flagship yang hebat dan terbaik berada di dalam pasaran ketika ini. Kestabilan ketika membuat rakaman video antara faktor penting dalam penghasilan video yang menarik dan cantik. Maklumlah kan, tangan kita akan bergetar ketika memegang smartphone untuk membuat sebarang rakaman tanpa menggunakan gimbal atau tripod. Video ini dirakam hanya menggunakan tangan sahaja tanpa sebarang alat bantuan kamera. Dan sekali lagi, berani saya katakan, kamera Vivo X300 Pro ini sangat stabil pada rakaman 8K. Jika dirakam dalam resolusi 4K, sudah pasti kestabilan dia jauh lebih baik lagi. Saya pernah mencuba beberapa peranti lain dan merakam dalam 8K. Ternyata, gegaran video jelas terasa di dalam setiap rakaman video yang dihasilkan. Model Vivo X100 Pro dahulu pun turut mempunyai masalah kestabilan jika merakam dalam resolusi tinggi seperti 8K ini. Tetapi ini tidak terjadi pada model terbaru mereka. Sekarang, mari kita cuba kestabilan rakaman video untuk resolusi 8K. Harus diingat, ini rakaman 8K, tidak sama dengan rakaman dalam resolusi yang lebih rendah seperti 4K atau 2K, sudah pasti ia lebih baik lagi. Dari segi kestabilan rakaman menggunakan tangan sahaja, saya sangat berpuas hati dengan mutu yang berjaya dihasilkan oleh Vivo X300 Pro ini. Jika kita merakam video ini menggunakan resolusi Full HD, sudah pasti video ini jauh lebih baik lagi. Sekarang, mari kita lihat rakaman yang berjaya dihasilkan oleh Vivo X300 Pro dengan resolusi 8K pada waktu malam hari. Sekali lagi diingatkan, mutu rakaman ini jauh lebih baik jika kita merakam dalam resolusi yang lebih rendah dari 8K ini.
Bagi yang telah membeli Vivo X100 Pro ini, pasti tidak akan menyesal, terutama tujuannya adalah untuk videografi dan fotografi yang mana harga yang mampu milik untuk sebuah peranti premium flagship. Jika anda seorang content creator yang tegar dan mengalami pilihan untuk memilih peranti baru ketika ini, jangan ragu lagi. Vivo versi X300 Pro ini pasti mampu memberikan kepuasan kepada anda. Apatah lagi ia didatangkan dengan chipset khas untuk fotografi dan dengan bantuan teknologi AI sekarang, ia sudah pasti memberikan rakaman video dan gambar yang terbaik untuk anda. Bagi saya, dengan harga yang ditawarkan di pasaran, ia sangat logik dan berbaloi untuk dimiliki. Tepuk dada, tanya selera.